Alright geng, dekat depan aku ni ada sebiji Kawasaki RR dah siap dah full restore. Ini owner restore ikut package yang ni lah yang kita siapkan. Right. Jadi dekat sini kerja yang dibuat semua A to Z. Hanya bermodalkan 3K lebih. Tapi motor ni bukan 3K lebih. Motor ni dalam 4 ke 5K. Sebabnya ada kerosakan bahagian enjin. Bahagian enjin semua kita dah buat. Hari tu ada masalah dia punya block, lepas tu dia punya rumah bearing makan, crankshaft dia pun makan juga. So cost tu agak tinggi sikit lah. Okay, jadi so ini motor dia. Apa yang kita buat kat sini, fork semua. Apa yang kita buat kat sini, fork, sport rim, body powder casing engine warna silver. Untuk swing arm pun powder juga. Lepas tu dia punya footrest powder. Cover set baru, cover set repaint. Cover set repaint ini owner bawa sendiri lah. Tak ada termasuk dalam kos untuk restore ni. Tapi kalau macam korang, untuk korang sampai-sampai masih elok lagi, kita akan restore dengan bajet yang package aku bagi tu 3.5k something. Masih lagi set asal. Okay, kalau cover set tu okey lah. Kalau cover set tu barai, ada plus sikit. Okay, itu nanti kita kena cerita lain lah. Okay kan? Jadi boleh tengok dekat bahagian depan sini, meter masih lagi dia kekalkan yang asal. Dia punya crown dia kita powder warna hitam. Dia punya lever pun semua kita buat. Skru-skru semua kita celup. Macam skru-skru, korang boleh tengok dekat skru engine ni semua kan. Skru-skru engine ni semua, skru body. Untuk skru body, skru ni semua, skru ni. Lepas tu skru batang shaft dengan semua skru lah. Segala skru yang ada dekat motor ni memang kita akan restore balik semula. Kita ikut ni. Daripada sebelah sini pun sama juga. Ni dia punya block engine, korang tu tengok tip top. Dia punya head block dia semua kita repaint balik warna silver, casing warna silver. Apa lagi, dia punya piak kaki dengan batang starter ni, pun semua kita ikut warna asal lah. Okay, kita tengok bahagian sini pula. Caliper semua kita buat complete macam korang tengok ni. Okay, so belah dalaman dia, jom kita tengok sebelah sini pula. Sini pun sama. Semualah kita bersihkan balik, dari sampai exhaust pun kita repaint balik semua sekali dengan sport rim semualah. Macam inner, kalau yang lusuh-lusuh tu kita tembak warna hitam mid, ataupun ikut owner lah nak macam mana kan. Bajet paling minimum 3.5k. Kalau ada plus pun sikit-sikit je. Okay, satu lagi aku nak beritahu kat korang, kalau korang nak hantar restore, motor korang mestilah kena complete secukupnya. Maksudnya cukup sifat lah. Kalau ada yang banyak barang yang tak ada, ataupun banyak barang yang barai, 3.5k tu bukan package-nya lah. Dia 3.5k tu untuk motor yang memang motor yang sempurna, cuma dia dalam keadaan yang sangat lusuh, kita boleh buatkan macam tu. Siap overhaul 3.5k tu siap overhaul engine, barang-barang engine, basic-basic tu semua kita ganti baru lah. Okay, bukanlah head block, piston ke kita ganti baru. Maksudnya barang-barang basic ni macam bearing, oil seal, apa lagi, minyak hitam, yang benda-benda macam tu lah. Tak termasuk piston, lain-lain semua tak termasuk. Macam mana korang? So macam mana? TikTok tak TikTok? 3.5k like new? Berminat Roger.